Berapa lama buasir patut healing sendiri? Korang dapat buasir, sapu krim, makan ubat, banyak minum air, makan serat, and then you tunggu. Berapa lama lagi patut dia hilang sendiri? Buasir kecil atau grade 1 biasanya pulih dalam 1 hingga 2 minggu dengan perubahan diet yang betul dan ubat dari farmasi. Buasir sederhana seperti grade 2 dalaman boleh ambil 2 hingga 4 minggu. Tapi selalunya mungkin datang balik. Buasir besar seperti grade 3 atau 4 selalunya susah sikit untuk baik sendiri. Bengkak yang dah keluar tak akan masuk balik ataupun hilang dengan begitu saja, dengan ubat saja. Stop waiting kalau berdarah lebih dari 2 minggu, sakit teruk yang tak hilang-hilang, bengkak keras dan color purplish atau ungu. Boleh jadi ada blood clot kat dalam buasir itu. Demam atau nanah keluar, krim dah sapu 6 minggu tak baik-baik. Setiap kali buasir keluar dan masuk balik, urat jadi lebih lemah. Akhirnya, dia mungkin kekal di bahagian luar. Pembedahan pun jadi lebih kompleks. Tunggu lama akan menyebabkan korang rugi dari segi masa, wang dan rugi dalam ketidakselesaan. Buasir kecil, okey tunggu sebulan. Lepas tu kalau tak baik, cakap dengan pakar. Buat pemeriksaan dulu. Bukan untuk pembedahan terus, tapi untuk tahu. Of course, nak tahu diagnosis dan kalau benar buasir, tahap sebenar buasir dan apa pilihan-pilihan yang korang ada.